Okey, untuk step yang kedua, kita akan copy dashboard dan connect data. Ini merupakan step yang kelima dalam bengkel kita. Okey, kita masuk semula di bahagian 3 titik ada my website. Klik. Okey, kita tunggu untuk kita copy dashboard. Okey, 3 titik, more option. Klik make a copy. Yang ni tick yes to all. Dah yes to all, kita boleh klik pangkal dan kita reload. Reload page. Okey, klik semula 3 titik. Make a copy sekali lagi. Okey, yang ni terus kepada copy report. Okey, pengurusan code ni kita boleh delete, tukar nama kepada nama sekolah kita. Yang ni boleh pangkal. Saya copy dia. Okey. Yang ni pun kita boleh tukar. Okey, Taman Cendana. Okey, yang ni pun kita boleh tukar semua nah. Logo klik. Setup image. Ambil daripada yang kita punya tadi. Depan. Ni untuk kita replace logo lah. Di bahagian setup, kita cari logo sekolah kita. Dia lambat sikit logo ni. Seterusnya, sambil dia tunggu dia berubah. Okey, dah berubah. Kita boleh tarik lah, nak besarkan, nak centerkan dia. Okey, seterusnya kita nak connect data ni dengan data kepunyaan kita. Jadi untuk yang pertama, kita pergi bahagian data, cari APDM dan kita view source. Itu yang pertama lah. Copy URL. Masuk semula dalam dashboard, edit. Pergi bahagian resources, manage added data source. Okey, kita cari database, edit. Dia ada beberapa data lah. Yang ni kita authorize terlebih dahulu lah bagi kebenaran email kita tadi. Ini untuk yang kali pertama guna URL dan kita paste. Okey, apa data yang banyak ni kita kena rujuk kepada atas lah, database. Jadi kita cari database dan kita reconnect. Apply. Okey, kita check ada yang file warna kelabu FX, kita kena show. Okey, done. Okey, tu yang database kita dah connect. Seterusnya kita nak connect database data hadir. Klik pada pensel database data hadir. URL dan kita paste yang sama lah. URL yang sama sahaja. Kita rujuk kepada database data hadir dalam data hadir dan kita reconnect. Apply. Okey, yang ni tak ada untuk show dan terus. Dan yang ketiga untuk database URL tadi adalah kehadiran, edit URL dan kita paste. Cari dalam ni kehadiran dan kita reconnect. Apply. Okey, yang ni pun tak ada untuk kita show dan okey, seterusnya kita ambil dalam ni pula. Tadi APDM, kita cari laporan mingguan. Laporan mingguan, view source. Kita akan ambil URL-nya, copy, masuk semula dalam dashboard. Yang ni kita cari laporan mingguan, kita edit, buat step yang sama. URL dan kita paste. Laporan mingguan, reconnect.
Apply. Okey, dalam laporan mingguan ada yang kita kena show untuk laporan 3 titik dan kita show. Done. Seterusnya, kita masuk semula dalam app, cari pencapaian, view source, ambil dia punya URL, copy dan kita masuk dalam dashboard. Kita cari pencapaian. Edit, URL, kita paste. Dan kita cari pencapaian, reconnect. Okey, apply. Okey, dalam pencapaian dia ada laporan 3 titik dan show, kemudian done. Okey, yang terakhir kita cari perkeliling, view source. Yang ni saya pangkah dululah, yang banyak ni saya pangkah dulu. Okey, kita ambil URL, copy. Okey, kat sini kita cari perkeliling. Ada dua dah. Yang pertama perkeliling, edit, URL dan kita paste. Okey, perkeliling dan kita reconnect. Apply. Okey, yang download ni kita show. Dan yang terakhir perkeliling panduan. Edit, URL dan kita paste. Okey, yang ni kita cari panduan dan kita reconnect. Apply. Kemudian di bahagian download kita klik 3 titik dan kita show. Dan close. Okey, ini adalah dashboard yang kita dah connect. Saya tak tukar lagi. Yang ni boleh tukar lah. Edit. Okey, saya cari nama. Okey, alamat contoh. Copy je. Nak tukar. Paste. Letak celah-celah lah. Tak boleh. Oh, tak boleh. Kena type. Sepatutnya boleh je. Copy. Terus saya paste kat sini. Boleh tak? Boleh. Ctrl V lah. Biasanya Ctrl V baru boleh. Okey. Jadi yang ni kita boleh buang. Ini pun boleh buang. Nak enter, boleh enter. Sama dengan kod sekolah dan nombor telefon. Okey, nanti kita akan anggap dah siap tukar ni. Kita share. Restricted, ambil unlist, copy link, save. Kemudian kita masuk dalam app kita pergi bahagian behavior, cari website. Okey, kita akan tukar URL-nya. Paste yang kita share tadi. Save dan kita save. Okey, itu dah siap lah untuk connect data. Okey, kita masuk dalam kemas kini selepas ini lah. Kalau kita masuk dalam ni. Okey, kalau kita klik sini, buka website, dia akan buka website sekolah kita lah. Pengurusanku SK Taman Cedan. Okey. Selesai. Kita akan sambung lepas ni kemas kini data dan kita nak publish app kita ni. Okey, sekian. Kita jumpa lagi lepas ni dalam step yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.